Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah wa azwaji wa zuriyati wa ahli baiti, ila ruh walidina wa lima syaikhina, wa summa ila ruh al-imam muhajir ilallah Muhammad, wa summa ila ruh sa'adha fakir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa summa ila ruh syah rahman Muhammad Saqqam, wa summa ila habibullahi al-adru, wa summa ila sahbihi wa sallam, wa khususan ila ruh al-alim al-lamah Syekh Salim bin Sumai al-Hadrami, wa Syekh al-alim al-lamah Muhammad Nasib bin Haji Muhammad Salih, وصلي فرهم أن الله يعلم وجاهته في الجنة وكسر مصوباتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلة خير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sambung pada muka surat 3, baris yang kedua daripada bawah ke atas. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, as-sani ghuslul wajhi, salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، السادس الترتيب. Kata muallif kita rahimallahu ta'ala, furudul wudu'i, bermula segala fardu wudu'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa itu masuk fardu? Fardu ni bagai wajib. Wajib rupa lagu mana? Ada disebut fardu, ada disebut rukun, ada disebut syarat. Tapi fardu sini bermaksud rukun. Ya, fardu di sini bermaksud rukun. Maksudnya kalau tak ada hak ni, kalau tak buat hak ni, tak sah wuduk. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tak ada hal lain, tak apa lagi. Tak ada hak ni, tak sah wuduk. Berbeza dengan syarat.
Syarat ni wajib juga, tapi wajib sebelum ibadat. Bila sebut rukun, wajib di dalam ibadat. Sittatun, jadi fardu wudu ni benda-benda yang wajib pada wudu. Bermula segala fardu wudu itu 6. Bermula yang pertama itu an-niyatun. Yang pertama niat. Apa itu maksud niat? Ai qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Maksud niat ni barang yang diqasad, sesuatu yang diqasad, sesuatu yang dituju. Muqtarinan bi fi'lihi, dan sesuatu yang dituju tu berserta dengan perbuatan. Kalau kita niat letak dalam hati nak buat tapi tak buat lagi, itu tak panggil niat, itu azam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Niat ni dalam mazhab kita Syafi'i, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Duk mana niat kita ambil wudu? Kita nak niat di tangan pun tak apa. Tapi apa kita niat start di muka tu? Saja aku mengambil wudu, nawaitul wudu'a liistibahatis salah fardallah ta'ala. Saja aku mengambil wuduk untuk nak membolehkan sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala. Berapa kita start niat muka? Berapa kita tidak start niat tangan? Sedekah anggota hak pertama tangan kita basuh. Sebabnya muka tu dibuat mula oleh para alim ulama kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab muka lah anggota pertama hak wajib kena. Muka lah anggota pertama dipanggil wajib kena basuh. Tangan sunat. Mari mana wajib kena basuh ni? Mari pada ayat Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah dia panggil anggota wajib wudu. Apa kena tahu anggota wajib wudu ni? Tanya parak tak ada air, tak payah ambil hak lain, ambil hak wajib ni. Ambil hak rukun ni. Allahumma salli wa sallim ala as-sani ghuslul wajhi. Bermula yang kedua daripada anggota wuduk, benda yang fardu wajib atas wuduk ni, basuh muka. Basuh muka ni di mana start hak muka? Start daripada tempat tumbuh rambut kebiasaan orang biasa. Tempat tumbuh rambut kebiasaan orang. Sebab apa sebut kebiasaan orang tu? Sebab ada orang tumbuh rambut tengah. Rambut dia tengah baru start. Tu tak boleh nak kira. Ustaz, rambut ambo start setengah. Kalau gitu ke ambo kena basuh muka start atas lagi ada. Sebab tu ulama kata, hak muka ni start pada tumbuh rambut pada orang yang biasa, pada orang ramai-ramai lah. Kita kecek biasa je tempat tumbuh rambut ramai-ramai mana sekala. Sini atas ni, situlah tempat hak memula. Alik bawah ni sampai ke dagu. Sebab itulah hak bawah ni tak wajib. Hak bawah ni sunat basuh. Hak bawah ni sunat basuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ali lebar pula start mana? Start pada cuping telinga kanan ataupun kiri. Sapalah cuping telinga kanan ke kiri. Hak tu alik lebar. Halik manja, halik berdiri, start pada tempat tumbuh rambut. Sapalah Allahumma salli wa sallim Muhammad. Sepak tu di hujung dagu. Dan di situlah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sekiranya orang ada janggut, sekiranya orang ada janggut, sunat menyelati. Menyelati ke ni? Sunat menyelati bagi orang ada janggut. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Termasuk juga usia sebing, orang dah sebing hak pada tepi ni. Ada yang sunat, kalau tebak sunat menyelati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Adapun orang hok janggut tebal ni setara mana? Setara ni kalau kita duduk depan dia tak nampak kulit sebalik janggut tu. Macam kita orang Melayu nampak lagi.
Orang Pakistan ke orang Arab kan, kita duduk depan dia tu tak nampak. Hak tu bukan sunat tu, wajib menyelati. Jadi pada masa menyelati janggut ni ada hukum wajib, ada hukum sunat. Sunat bagi siapa? Hak janggut, hak nipis-nipis. Siapa hak wajib? Wajib menyelati ni bagi hak janggut, hak tebal-tebal. Tebal setara mana? Apa dah ambil tebal? Sekiranya kita duduk depan dia tak nampak kulit di sebalik janggut tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina as-salisu. Yang ketiga, bermula yang ketiga daripada fardu wuduk, ghuslul yadaini ma'a mirfaqaini, yakni membasuh dua tangan serta dua siku. Start basuh tangan ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dia kena faham sapu lain, lepas tu so lagi dia panggil gahar, ponyo. Sapu lagi ni, sapu. So lagi panggil cucu. Cucu ni letak gitu. Kalau itu kau pahit letak tu cucu. Hak mana hak sunahnya? Hak sunah sapu lagu tu supaya kita basuh kaki. Basuh kaki boleh, kita hulur kaki lagu tu, tapi hak sunahnya kena sapu. Hak tu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kalau kita nak sapu kena beringat. Kalau kita hulur lagu tu mungkinlah kena habis, tapi koko mana pun sunat sapu. Sapunya seperti mana cara kita sapu nak ambil tayamum. Kita bagi atas kita, dia start pada belakang, depan, habis gitu. Kalau kita hulur lagu tu, takut air tak kata, nak sapu juga, sapu habis. Dan kata setengah guru bila berlebat dalam menyapu ni, Allah Muhammad, bila kita sapu supaya lebat tayamum, jangan buka lagu tu tangan kita nak genggam lagu tu. Sebab kalau kita buka, takut kok tepi ni tak kena ni. Lagu ni takut air tak kata ni. Supaya lebat tayamum, kalau kita buka lagu ni, takut sebelah tepi ni tak kata. Jadi hak paling sempurna nak sapu, genggam. Buka lagu ni genggam. Bila genggam, alik tepi kena. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, anggota wuduk yang wajib yang ketiga. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ar-rabi'u, bermula yang keempat, anggota wajib yang keempat daripada mashu syai'in minar ra'si, setengah sapu menyapu sesuatu setengah daripada rambut, setengah daripada kepala. Berapa sebut kepala? Sebab ayat Quran mai apa? Wamsahu bi ru'usikum, hendaklah musapu kepala, sebut kepala. Tapi hak nak gapo? Allahumma salli wa sallim alaihi, hak nak rambut min itlaqi juz'i wa iradatil kulli. Sebut juzuk, sebut sebahagian, tapi hak nak rambut. Dalam mazhab kita Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa rambut ni sekurang-kurangnya padat dengan selai orang rambut. Pendapat yang kedua mengatakan tak boleh selah, kena 3 juga. Okey, Allahumma salli atubat sapu rambut. Walaupun lagu tu dalam mazhab kita Syafi'i, Allah Muhammad sunat rambut ni sapu belakang. Cara sapu belakang, kita basuh tangan, letak 2 jari sini, letak depan, pergi daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Bukan kata basuh semua kepala tu, dia lagi cucur air daripada dak. Bukan cucur gitu dak. Itu cara nak ambil sunat, basuh semua kepala kita. Dan kena ingat juga, masa basuh kepala ni, Allah semasa rambut ni, kena ingat juga bagi orang tina ataupun bagi orang jatuh hak rambut panjang. Masa kita nak sapu rambut tu, mestilah rambut tu berada di dalam hak kepala. Beradalah hak kepala. Tak sah kita basuh rambut kalau ambil hak ujung. Contohnya orang tina rambut panjang, malah nak buka tudung, ambil hak ujung ni, tak sah. Sebab tu dipanggil kena rambut tu berada di hak kepala.
Rambut mesti berada di dalam hak kepala. Kalau rambut tu duduk berjuta, kita basuh hak ujung-ujung, tak sah. Sebab tu musannif kata jaga Allah Muhammad mashu syai'in minar ra'si. Sapu sesuatu setengah daripada kepala. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, wajib sapu belakang. Dalam mazhab kita Syafi'i tak wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i hanya sunat. Al-khamisu, yang kelima, ghuslu rijlaini ila ka'bain. Basuh dua kaki sampai ke buku lali. Ghuslu rijlaini ila ka'bain. As-sadisu, yang keenam, tertib. Maksud tertib ni Allah SWT hak dulu letak dulu, hak dia letak dia. Tu tertib. Hak dulu letak dulu, hak dia letak dia. Dalam bab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam ni rukun wuduk ni 4 duduk cerita dalam Quran, 2 duduk cerita dalam hadis. Dalam mana mari ni 4 ni dalam Quran. Yang Tuhan kata fawsilu wujuhakum muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku, wamsahu bi ru'usikum, rambut, wa arjulakum ilal ka'bain. Tu pak. Mari mana hak tertib, hak niat ni, hak tu ada lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita air tak ada ke, basuh wajib pada. Dari segi anggota 4 anggota wajib. Dari segi sapu yang pertama itu wajib, dan sapu yang kedua itu sunat, sapu yang ketiga itu sunat. Allahumma salli wa sallim. Dalam bab melebihkan, dalam bab Allah Subhanahu melebihkan sapuan, ada 2 anggota yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut suruh lebih, dipanggil ghurrah wa tahjin. Masuk yang lebih ni, yang pertama kena lebih Allahumma salli wa sallim ala Muhammad pada basuh tangan ke siku. Hak wajib sampai ke siku, hak sunat pelebih. Tu anggota yang pertama. Urrah, dan hadis Nabi sebut yang kedua ialah hak sunat kena pelebih masa basuh kaki. Hak wajib sampai buku lali. Hak sunat kena pelebih setara mana tu? Sekurang-kurangnya sampai di pertengahan betis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab esok-esok bila kita masuk syurga ni, anggota wuduk kita lah akan bercahaya. Kalau kita basuh sekat buku lali jah, maka sekat buku lali bercahaya. Kalau kita basuh sampai ke betih, maka betih tu pun akan sampai bercahaya. Wa niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi. Allahumma salli wa tartibu alla tuqaddima 'udwan 'ala 'udwin. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad. Bermula makna niat itu menyahaja. Tadi sebut tadi, menyahaja sesuatu muqtaranan atau muqtarinan, padahal berserta dengan perbuatan dia. Dalam mazhab kita Syafi'i, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam bab niat ni, kalau di wudu letak di muka, kalau di semaya letak di takbiratul ihram. Di semaya letak di takbiratul ihram. Berbeza dengan mazhab lain. Contohnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki tak apa, dia kata tak ada, asal kamu turun tu kena gapo, mu turun nak gapo dia. Aku turun nak semaya harga ni. Apa itu maksud niat menyahaja? Apa itu maksud menyahaja? Yakni lintas yang dalam hati, itulah panggil niat. Sebab tu kalau tanya ustaz, lagu mana yang tadi saya tak ingat nak niat puasa. Lepas tu tanya dia, lepas tu tadi awak sahur untuk gapo? Sahur nak apa? Niat dah tu. Niat ni lintas hati. Tu panggil niat.
Hak disebut usolli itu lapah. Usolli itu lapah. Niat-niat ni lintas yang ada dalam hati kita. Kita nak makan, mari kita lepas ni aku nak makan. Hari ni puasa. Lepas ni nak buka puasa gapo? Tu panggil niat. Tu lintas tu. Allahumma salli wa sallim ala mahalluha al-qalbu. Sebab tu dia kata tempat mana dia di? Tempat niat ni ialah di hati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa talaffazu biha sunnatun. Dan bermula melapahkan dengan niat itu sunnah. Usolli ko, nawaitu ko, semua tak lebih pada hukum sunat. Kata Imam Syafi'i, Allahumma salli Muhammad, kalau kita sahur untuk nak menolong bagi kita kuat untuk nak puasa esok, itu sahur. Dan Allahumma salli Muhammad dalam Imam baju disebut begitu juga lapah niat ni. Apa maksud lapah niat ni? Lapah niat ni liyusa'idil qalbi, untuk nak tolong hati agar mudah hadir apa yang nak dikosakkan. Sahur nak tolong diri kita, biar kita boleh puasa molek. Dan begitu juga lapah tu untuk nak mudah hadirlah hati kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa waqtuha, waktu gapo jam bermula waktu niat itu inda ghasli awwali juz'i minal wajhi. Waktu kita niat pada ambil wuduk ni ialah pada awal suku daripada wajah. Nak start letak di wajah kita tu, nak basuh tu boleh dah start niat. Wartartibu, dan bermula itu tertib alla tuqaddima udwan ala udwin, dan jangan ada mendahului satu anggota atau satu anggota lain. Seterusnya faslun. Dalam kitab hak Jawi tu tak ada faslun tu. Cuma dalam kitab Arab lain dia ada tulis tu faslun. Mau kita baca hak ustaz pegang ni, kitab Safinatun Najah hak ada terjemah Jawi bawah tu. Apa tu nak berkat sikit jari-jari kita klik hak Jawi. Nak ambil berkat musannif kita juga. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Faslun. Maksud saya yang seterusnya, wal ma'un qalilun wa kathirun. Apa semaun, yakni air ni terbahagi pada dua. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada dipanggil air yang sedikit dan ada air yang banyak. Al-qalilun, apa maksud sedikit, apa maksud banyak? Bermula air yang sedikit itu iaitu yang kurang dari 2 kullah. Asalnya bukan 2 qalah. Qalah tu bahasa kita, maksudnya kullah. Yang kurang bila sebut sedikit, wal qalilun maduna kullatainin, yang kurang dari 2 qalah. Al kasirun kullatani fa aksar, bila sebut air yang banyak, yakni air yang lebih daripada 2 qalah ataupun banyak lagi. Sebab tu 2 qalah ni, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kalau nak ikut fatwa Syekh Wahab Az-Zuhaili. Masa Syekh Wahab Az-Zuhaili ini meninggal dah, antara yang tuai kitab Tafsir Munir. Allahumma salli Muhammad, masa ustaz duduk Mesir dulu, dia lah jumpa Dr. Wahab Az-Zuhaili, dan kata Syekhuna Dr. Syekh Al-Faqih Syekh Wahab Az-Zuhaili, dia kata 2 kullah ni ialah 270 liter. 2 kullah ni, 2 kullah iaitu 270 liter. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kullah kita tu bentuk 4 persegi, saiz dia 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, panjang 60, lebar 60 cm, dalam 60 cm. Allahumma salli 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu bagi ukuran 2 qalah. Sebab apa nak tahu tu? Sebab kena tahu ialah Allahumma salli, sebab situ ada hukum.
Hukumnya lagu mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-qalilu, sekiranya air yang tak cukup 2 kolah, yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam, ada lam lagi tu, wa illam yataghayyar. Hukumnya sekiranya air tak cukup 2 kolah, air dalam baldi, air dalam besin tak cukup 2 kolah, tiba-tiba jatuh najis, yatanajjasu biwuku'in, jadi najis ia dengan sebab kejatuhan najis padanya, pada air yang tak cukup kolah tu, air qalil. Allah wasallam samamat wa illam yataghayyar, walaupun air tu tak berubah. Kita tengok Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ada najis dia, ada najis dalam baldi, ada tahi ke, tahi kucing ke, maka air tu tak boleh dah nak buat ambil air semaya. Air tu suci, air tu bersih, tapi tak boleh nak membersihkan. Setakat nak buat basuh baju boleh, setakat nak buat cucur latar boleh, tapi air tu tak boleh nak buat akad hadas besar, tak boleh nak buat akad hadas kecil. Kena ingat kalau kita mandi wajib ke, air hak mandi wajib tu duduk dalam besin ke, duduk dalam baldi ke, cerak tak cukup 2 kolah. Kena ingat apa? Kena ingat takut jadi air musta'mal. Air musta'mal ni bagaimana? Air musta'mal ni air yang pertama jadi musta'mal apabila air lebih daripada anggota wajib yang pertama. Kita ambil air semaya, mana anggota wajib tadi? Muka, tangan ke siku. Kita basuh muka titik di dalam baldi, maka air dalam baldi itu jadi air musta'mal. Air musta'mal tak boleh nak buat ambil air semaya. Allah Muhammad tak boleh untuk kita nak mandi wajib, tak boleh nak akad hadas besar, tak boleh nak akad hadas kecil, tak boleh. Lagu mana nak jadi musta'mal? Yang pertama, syarat nak jadi musta'mal, air lebih itu mesti mari daripada anggota yang wajib. Yang kedua, nak jadi musta'mal itu air lebih itu mari daripada basuh yang pertama. Kalau hak titik dalam baldi tu mari pada basuh yang kedua, tak apa. Basuh yang kedua tu sunat, sebab dijadikan air musta'mal air hak titik daripada anggota wajib yang pertama. Itulah mazhab kita. Allah kalau kata basuh mana? Basuh apa Basuh tangan, 2 tangan. Tak apa mecik dalam baldi. Sebab apa? Sebab tangan kita ni, hak tangan ni bukan anggota wajib. Kita ngaji dah kan anggota wajib dapat tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal kasiru, sekiranya air tu banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis air itu, illa idza, kecuali melainkan idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Au tu panggil au likhtiyari. Sama ada berubah rasa dia, sama ada berubah warna dia, sama ada berubah bau dia. Air yang diwakah ni kebas sikit. Tengok dia kalau ada tahi stokor, tahi kucing ke, tahi siapa ke, tengok dulu. Boleh ke ada air tu nak guna balik? Tengok dulu. Mula-mula tengok pada rasa. Setengah ulama kata cukup 2 tak apa dah. Rasa atau bau. Baliknya kalau tak bau tu agak dok cuci lah tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tengok rasa dia warna dia bau. Kalau bau ada warna cukup kakah tu agak, maka air kolah tu kena buang. Tetapi kalau nak najis toko, 10 toko lah itu najis. Tai siapa, tai kucing ke, tai itik ke, tapi tak ada bau, tak ada warna pun tak degih, maka air itu boleh lagi diguna untuk buat akad hadas besar dan hadas kecil seterusnya. Faslun mujibatil ghusli, bermula yang mewajibkan mandi.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bermula yang mewajibkan mandi itu sitatun, itu enam. Allahumma salli ni benda-benda yang wajib. Ada nekara ni wajib mandi. Kita bagi mandi wajib dia. Mandi wajib. Ada nekara ni wajib mandi. Allahumma salli wa sallim ala, kita buat mandi wajib. Sittatun adana. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyya wal haidh wa khurujul maniyyi wal haidh wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang pertama, memasukkan akan hasyafah. Hasyafah ni kata tu topik ledah. Orang jatuh zakat tu ditakok tu. Bagi suami isteri bila bersama, sekiranya lebih pada takok masuk dalam faraz, maka wajib mandi walaupun tak keluar mani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kita panggil hasyafah. Hasyafah ni takok kita lah. Kalau kata tu kata topik ledah. Dia kata habis lepas topik ledah kan, mau tobik mani, kalau tobik mani wajib mandi. Yang kedua, wa khurujul mani. Keluar air mani. Keluar air mani ni sama ada wati, jima ataupun keluar air mani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan sebab bermimpi dan sebagainya, maka wajib mandi. Ataupun tadi suami isteri bersama, tak lepas hasyafah pun tapi keluar mani, wajib mandi. Jadi bagi suami isteri, Allah bila berhubungan, dan ada dua kena wajib mandi. Sama ada lepas takut tak keluar mani, wajib mandi, ataupun tak lepas pun keluar mani, wajib mandi juga. Yang ketiga wal haidhu wan nifasu wal wiladatu. Dan ketiga, haid. Orang mari haid lepas habis suci wajib mandi. Wan nifasu, ni bagi orang yang lepas beranak, orang yang darah nifas. Allahumma salli wa sallim ala wal wiladu. Dan yang keluar anak pun wajib mandi. Wal mautu, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan orang yang mati pun wajib mandi. Bukan dia wajib mandi lah, orang hidup lah wajib mandi dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jadi di sini kata para alim ulama kita, kata para alim ulama, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Ada benda wajib itu bagi hanya khusus bagi orang Tino, dan ada benda wajib itu hanya khusus untuk umum. Yang pertama pada orang Tino, yang untuk wajib mandi dia berkaitan dengan haid, nifas dan wiladah, melahirkan anak. Dan yang tiga lagi, jima, mengeluarkan mani dan kematian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekurang-kurang haid, sikit bahid, sekurang-kurang haid bagi orang puan iaitu sehari semalam 24 jam. Kebiasaannya haid orang Tino ni 6 hingga 7 hari sehari semalam. Paling lama haid, aksaru haid 15 hari. Itu untuk masalah haid. Allahumma salli wa sallim. Itu kena mengaji suku lah. Seterusnya dia setuh sikit, nak setuh banyak takut tak ada nabi kita. Furudul ghusli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Furudul ghusli isnani. Bermula segala fardu mandi, yakni rukun-rukun mandi. Ni fardu pula. Sebut dah tadi, bila sebut fardu, itulah rukun. Rukun tu fardu, fardu tu rukun, barang sama tu. Yang ni barang wajib. Maksudnya dua perkara ni pada mandi ni, pada mandi wajib ni.
yakni disebut sini furudul ghusli, ini rukun pada bab mandi wajib. Isnani, iaitu dua. An-niyatu, pertama niat, dan kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Tu kita nak mandi wajib, nak akad hadas besar ni, bukan kata wajib kena sabun, tak wajib sabunnya. Hak wajib kena perata air. Perata air. Perata air mudah je. Kita tubuh kita mula tak perata. Selagi mana tangan kita tidak akad, lagi tu kita perata. Peratakan, geruk habis, sapu habis. Tetapi kalau terangkat, dia akan jadi air musta'mal. Sebab kita ambil wudu, terpisah tangan dengan anggota wudu, maka jadi air musta'mal, kena ulai balik. Begitu juga lebat mandi wajib. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bila basah berata habis yang akad. Kalau kita terangkat, basuh balik, cucur balik, perata balik. Sebab bila kita terangkat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, hukum air yang berada di tangan kita itu dipanggil musta'mal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syurutul wudu'i asyaratun. Bermula faslun. Syurutul wudu'i asyaratun. Bermula segala syarat wudu' itu 10. Yang pertama, al-islamu wat-tamyidu wan-naqa'u anil haidu wan-nifas wa an ma yamna'ul wusul ma'i ila al-basharati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bermula syarat bagi segala wudu itu, yakni syarat sah wudu. Kita sebut syarat sah wudu. Yang pertama al-islamu, dan yang kedua at-tamyizu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. At-tamyiz ni katanya dalam syarah Nailur Rajab, dia kata orang yang mumayyiz ni, orang mumayyiz, tamyiz ni orang mumayyiz, orang tua kita kata boleh tahu cuci cemas. Kata dalam kitab Nailur Rajab syarah pada Safinatun Najah, dia kata mumayyiz itu iaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang apabila dikatakan pada dia, dia boleh jawab. Budak tu, kalau kita ayat dia boleh jawab. Yang pertama, mana dia boleh respon. Yang kedua, dia boleh makan dengan sendiri, minum dengan sendiri. Yang ketiga, dia boleh basuh berak kecil sendiri. Yang keempat, dia boleh beza kanan ke kiri. Dan kelima, dia boleh beza hak mana kurma, hak mana bara api. Hak tu disebut dalam Nailur Rajab. Kalau tak ada, tak live pula dah. Allahumma salli wa sallim ala, maksudnya hak orang tua kata apa? Hak reti, hak tahu, cuma cuci aja lah tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan ketiga daripada 10, wan naqa'u 'anil haid, wan naqa'u 'anil haidhi, orang yang suci daripada darah haid dan nifas. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wa amma lam yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati, dan tidak ada yang menghalang. Ma yamna', ma tu panggil ma nafi'ah. Dan tidak ada yang menghalang wusul al-ma'i, tidak ada yang menghalang akan sampainya air kepada kulit. Tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sebab kulit. Sebab itulah apabila kita nak sembahyang, pastikan tidak ada benda-benda yang boleh menghalang, benda-benda yang boleh menghalang untuk wudu kita. Bagaimana nak tahu? Kata tu guru, dia kata mu kena ingat, contohnya dakwah yang tebal-tebal, liquid, contohnya kita orang mengaji ni, nak tahu lagu mana benda tu boleh menyerap air ke tak, kita ambil sesuatu tu, liquid ke, dakwah tebal ke, lesek di tisu, lesek di kertas, dan cuba titik.
Bila kita titik tengok ada menyerak basah di bawah, bermaksud dakwah itu menyerap air. Jadi kalau dakwah tu kena di kita, tak apa. Biasanya dakwah dia menyerap air. Ni liquid ni wasuah ya. Menyerap air ke dalam liquid ni kan. Titik esek liquid itu, hak kita rasa nipis tu, nampak nipis liquid ni, getah nampak nipis. Terus lesek di kertas, lesek di tisu dan titik air. Kalau kita titik meresap bawah, bermaksud dia tidak menghalang air untuk sapa di kulit kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Di sini dia kena beringat, anak ambil air semaya, kena jangan ada benda yang menghalangkan air. Setengah para alim ulama ada buat fatwa beberapa hukum mengenai hal ni. Yakni bagi orang yang tukar cat, bagi orang yang siapa lagi komen kereta, hak bermain dengan minyak, tukar cat, hak bermain dengan cat, sekiranya sedikit yang ada cat ataupun yang ada minyak boleh menghalang air itu siapa, dimaafkan. Bagi siapa tu? Orang-orang yang duk kerja dengan tu. Orang duk kerja cat mesti ada lah, cat lekat celah kaki tu, lekat di mata, kalau lekat di tubuh mesti ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa alla yakuna ala al-udwa wa alla yakuna ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a. Dan kelima, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, jangan ada atas anggota itu, jangan ada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubah air. Alla yakuna 'ala al-'udwi, jangan ada sesuatu pada anggota wuduk ma yughayyirul ma'a, ia boleh mengubah air. Apa maksudnya? Di sini kata Syekh mengibaratkan bahawa contohnya orang pakai makeup. Bila pakai makeup, kalau dia tu tak tanggal makeup dulu, dia pakai basuh lagu tu, jadi air wuduk yang dia duduk letak yang duk basuh muka dia tu akan tukar. Akan tukar, dia panggil rupa air mutlak. Itu yang dimaksud oleh musannif kita, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', tidak ada sesuatu yang daripada anggota tu yang boleh merubah air mutlak. Al-ma'i itu maksud air mutlak. Sebab itulah makeup kena buai dulu, orang pakai lecu kena buai dulu. Sebab apa? Sebab sesuatu yang ada di muka, apabila kita basuh dengan air wuduk, menyebabkan air wuduk itu berubah daripada air mutlak tukar pada air lain, maka tidak sah. Jadi kena buai dulu benda yang berlapis di atas anggota fardu tu, barulah boleh mengambil wuduk. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Yang seterusnya, dan ketujuh, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan bahawa jangan dia iktiqadkan akan salah satu fardu itu min furudihi, daripada fardu-fardu wudu itu sunnah. Jangan dia iktiqad, kalau dia iktiqad tu sunnah amal talim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bermaksud sini tidak menganggap suatu fardu dalam fardu wudu itu sunat. Asalnya benda tu fardu, basuh muka tu fardu, tapi dia tak wajib ni sunat basuh muka ni, tak boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wal ma'u tuhur, dan kedelapan, yang ke-8 ialah yang suci menyucikan. Ini panggil air mutlak, menggunakan air yang suci, air mutlak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Air mutlak juga perbahasa dia panjang lah. Maksudnya air mutlak ni air yang sebut dia tu tidak memerlukan nama lain, tu air mutlak. Kalau misalnya tanya air gapo ni, air tu air mutlak. Air gapo ni, air sirap tak boleh.
Air yang mana nama dia, bila orang tengok dia tu, orang tak sebut nama lain, orang sebut air. Tu panggil air mutlak. Tapi kita tengok air apa ni? Air supaya air ni. Apa air laut boleh ambil air semaya? Apa air sungai boleh ambil air semaya? Padahal nama dia air sungai tu. Ada nama belakang tu. Air apa? Air laut tu ada nama. Apa? Sebab Allah SWT sebab dipanggil air mutlak juga, air sungai, air laut, air patah, sebab nama dia becek, nama dia terpisah. Memanglah air laut, tapi ada letak dalam ni. Dia gelah, tak tahu air laut, air apa ni? Air sungai, air apa ni? Air, maksudnya nama dia tu terpisah di saat dia berada di tempat lain. Jadi maka sebab itulah air sungai, air laut dia panggil air mutlak. Yang kita ambil sembahyang air teh, lama air teh bain kau. Talib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan ke-9 masuk waktu, wa dukhulul waqti masuk waktu. Dan ke-10 wal muwalatu berturut-turut. Lidaimil hadasi. Allahumma salli wa Muhammad. Masa berturut-turut sini, ambil air semaya itu, ambil wuduk tu muwalak. Muwalak bagi siapa ni? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muwalak bagi orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas dipanggil orang nyakit kecil dedah, silsil bau, ataupun silsil rih, orang yang tiasa ketuk semua. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Asalnya ambil air semaya ni secara muwalak, secara berturut-turut sunat. Tapi kalau orang tu orang yang jenis kecil dedah, ambil air semaya tubik, ambil air semaya tubik, ambil air semaya ketuk bagi sesirih, maka orang lagu ni dia kena ambil air semaya sampai sup. Dia kena muwalak, kena betul saya tak boleh ambil air semaya sampai ke muka. Lepas ni pasal kaki. Macam kita orang yang tidak ada penyakit macam ni tak apa. Ambil air semaya sini, start pada tangan, muka, tangan ke siku, air nak pergi basuh kaki masjid Masjid An-Nur ke, Masjid Ismaili ke, tak apa. Tak wajib muwalak bagi orang yang biasa. Cuma wajib muwalak itu bagi orang yang ada penyakit dedah dan sebagainya. Ada pun lagu tu sunat kita ambil ismaya ni muwalak, tak ada putus. Masa muwalak tak ada putus, berhubung sampai habis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Seterusnya nawaqidul wudu'i, bermula segala yang membatalkan wudu arba'atu asya'a, ada 4. Al-awwalu al-khariju min ihdas sabilaini min al-qubuli wad-duburi, rihun aw ghairuhum illa al-maniyah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, al-awwalu, keluar daripada salah satu lubang, yakni kubur dan dubur. Alik depan sama ada farah ke zakar dipanggil kubul, alik belakang panggil dubur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi hak keluar daripada jalan belakang ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sama ada bentuk angin ketuk ataupun selainnya, ketung, kecing, ada madzi, sopa tu wadi, sopa tu keluar tu batas mai illal maniyah, kecuali mani dak. Tengok keluar hak lain daripada dua ni, depan ke belakang, batal wudu kecuali mani. Apa tu maksud mani? Padahal tu ambil mani tu kena semaya, kena ambil air, kena mandi wajib. Contohnya kepada alamat hasil gapo sininya. Padahal tu ambil mani pun memanglah tak batal wudu, tapi berhajat nak semaya tu kena mandi wajib dulu. Moga keluar mani. Hasil lagu mana? Sekiranya mani tu baik, duk tidur tu baik, pak tu baik mani.
Allahumma salli Muhammad, maka nak semaya kena wajib mandi. Bila wajib mandi, tak wajib dah ambil air semaya. Apa tu? Keluar mani tadi tidak membatalkan wuduk. Keluar mani itu tidak membatalkan wuduk, tapi dengan syarat depan itulah kena tidur dan tetap pakai punggung lah. Allahumma salli wa sallim ala asani zawalul aqli. Orang yang hilang akal. Yang keduanya orang hilang akal. Orang yang hilang akal lagu mana ni? Allah zawal aqli binaumin aw ghairihi, disebabkan tidur ataupun selainnya. Allahumma salli Muhammad illa nauma qa'idin mumkinin maq'aduhu min al-ardin, kecuali orang hak tidur hak tetap papai punggung. Tidur yang tetap papai punggung tidak membatalkan wuduk. Kalau kita tidur belah duk selo ke, duk cokoh ke atas kursi ke, tapi dia duk cokoh duk atas kursi terangkat punggung, batal juga wuduk. Dia lagu ni dah tak ajak tidur, mak sujud terangkat papai punggung, batal juga wuduk. Berapa tu batal tu? Sebab papai punggung terangkat. Orang yang tidur dalam diri, tidur boleh cacah, batal wuduk. Ada tidur cacah, duk mengaji ustaz tu, bangun cacah pun jaga juga, batal wuduk. Tidur mana? Tidur masa sujud, batal wuduk. Tapi jaga mana? Jaga masa duduk tahiyat, tak apa. Tetap pakai punggung. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Allahumma salli wa sallim kabiraini ijnabiyaini min ghairi ha'il. Maksudnya yang ketiga, iltiqa, bersentuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, bersentuh kulit. Apa sebab bersentuh kulit tu? Bila pahal bersentuh kulit sini, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, maka terkeluarlah rambut, terkeluarlah gigi, terkeluarlah kuku. Sebab gigi, rambut, kuku tidak termasuk kulit. Nak pahal apa ni? Setuh rambut tak batal wuduk, setuh gigi tak batal wuduk, setuh kuku tak batal wuduk. Apa tu? Sebab dia bukan termasuk kulit. Betul faham tu? Setuh apa dia? Setuh rambut, tak batal rambut. Jadi tiga tu, rambut, gigi, kuku, tu dipanggil Allahumma Muhammad, bukan kulit tu. Setuh tu tidak batal. Kulit sini juga termasuklah gosi, lidah, itu termasuk kulit. Tiga tadi tak termasuk kulit. Rajulin, seorang lelaki dan perempuan, wa mura'atin. Allahumma Muhammad kabiraini, yang mana dewasa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apa maksud dewasa sini? Dewasa sini bermaksud orang yang ada perasaan syahwat. Itu dewasa. Dewasa sini orang yang ada perasaan syahwat. Lagu mana tanda syahwat? Tanda syahwat bagi lelaki ialah apabila kemaluan dia menegang. Tanda syahwat bagi orang tina apabila hati dia ada rasa suka, ada rasa tertarik, ada rasa suka. Itu tanda syahwat bagi orang perempuan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad min ghairi ha'ilin, tanpa berlapik. Tidak berlapik. Pahal segera, lapik tak apa. Masuk kubulil adamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, menyentuh kubur anak Adam au halaqati duburihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ataupun au halaqah, memegang kubur anak Adam, sama ada hak sendiri ke hak orang lain ke, ataupun halaqati duburi, ataupun kawasan dubur, bibatni kafi au butun asabi', dengan tapak tangan ataupun perut jari. Baca lagu mana? Kata guru, meletak ni tanganmu, letak gini. Ini panggil batin. Hak berlapik ni, hak setuh ni, hak tersentuh, hak tercantum ni, dia panggil tapak tangan. Tu bibatnil kafi. Hak setuh ni dipanggil tapak tangan. Dan hak setuh ni juga dipanggil butunil asabi', dia panggil perut jari. Bila setuh lagu ni bermasuk
Hak tidak tersentuh itu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, hak tidak tersentuh itu tidak batal. Yang batalnya kalau setuh dengan gapo? Setuh dengan kena hak ni, kena ni. Kalau setuh mana? Setuh kena sini, ujung jari tak apa. Hak selain pada tu. Allahumma salli wa sallim ala bi batnil kaffi au butunil asabi, cantumkan dua tu, hak selain itulah hak batin. Ada hak selain tu, hak zahir tu tak apa. Faslum, yang seterusnya, wa man intaqada wudu'uhu harama alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat-tawafu wa massul mashafil wa hamluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bermula siapa yang batal wuduk, siapa yang batal wuduk, hari atasnya 4 perkara. Yang pertama, semaya, tawaf, setuh mashaf dan membawa mashaf. Mashaf Quran ni bukan setakat tak boleh setuh, bukan setakat tak boleh pegang, nak bibik bawa pun tak boleh kalau kita tak ada semaya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, melainkan kata dalam kitab lain menyebut, melainkan kita letak Quran itu dalam beg. Kita tak ada air semaya, letak Quran dalam beg, kita perlu letaklah pen sebatai dalam beg itu. Dan kita niat, aku bawa pen, bukan bawa Quran, bawa pen. Hakikatnya Quran dalam beg itu. Itu panggil yang disebut oleh para alim ulama. Tapi kalau kita tak ada air semaya, ataupun kita tidak mengangkat, tak mandi lagi, tak mandi wajib lagi, sama betul-betul Al-Quran tak boleh. Dia panggil tak boleh. Wa hamlu, tak boleh nak bawa. Allahumma salli, tak boleh nak setuh dan tak boleh nak bawa. Lepas tu ustaz lagu mana? Handset, telefon. Telefon ke ada Quran? Telefon kita ni ada Quran. Lagu mana? Lagu mana? Tak setuh telefon. Kita tak boleh setuh telefon skrin ni bila kita buka skrin Quran. Pak, bila kita buka skrin Quran tu, kita nak tekan app Quran tu, maka situ mesti ada wuduk. Kalau tak ada wuduk tak boleh. Ada Allahumma salli, dia kita tutup apps Quran tak apa dah. Allahumma salli wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a as-salatu wat-tawafu wa masul mashafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'an. Allah SWT hari pula bagi orang junub. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada ni yang pertama semaya, tawaf. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Setuh mashaf supaya tadi, wa hamluhu, dan bawa mashaf, wal lubsu fil masjidi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan tetap duduk, dia panggil berhenti di dalam masjid. Bila sebut berhenti Allahumma salli wa sallim Muhammad, tak boleh. Wa qiraatil Quran, tak nak baca Quran bi qasdil Quran, dengan qasad Quran tak boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia supaya orang haid, orang junub, lebih-lebih lagi orang haid. Allahumma salli wa sallim Muhammad. Sebab apa sebut bi qasdil Quran ni? Ada Quran yang kita baca, ayat Quran tu tak kita ni zikir. Supaya kita baca lepas sembahyang norik, lepas sembahyang subuh, kepada amanar rasul, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Tu Quran belaka tu. Tapi Quran kita niat zikir, tu tak apa. Hak talihnya yang Quran yang kita baca betul-betul tak ada niat lain, memang niat baca Quran. Yang disebut dia kata dari setengah mazhab Maliki, boleh orang tina yang mana duduk sama dengan Quran, sama ada orang mengapa Quran ke, tok guru Quran ke, dia tak boleh semaya, boleh baca Quran tapi niat zikir. Niat zikir tu supaya tak ada. Tapi kata Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu' Al-Banjaran Makki pada mensyarahkan ni, Syekh Nuruddin kata dia tidak setuju. Tak setuju. Tak lagu mana baca Quran niat zikir. Itu kata Syekh Nuruddin lah. Allah tu kita mari panggil tu guru kita. Allah habis setengah tu kata apa tu? Niat zikir dah. Seperti mana mu baca Quran lepas semaya, ayat kursi tu ayat Quran tapi mu niat zikir dah tu. Amanah Rasul tu ayat Quran tapi mu niat zikir dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa alihi wa barik wa sallim. Tu panggil haram bagi orang yang berjunub, tak boleh duk berhenti. Masuk berhenti tu maksudnya kalau lalu apa, lalu saja masuk pintu ni gitu tak apa, tak boleh berhenti. Bahawa tak berhenti tu sebab nak menjaga kesucian. Walaupun zahir orang tu nampak bersih, tak ada kotor, tapi sebab dia masih lagi tak mandi junub. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi ulama menetapkan bahawa elokkan kalau kita duduk kena mandi wajib, masuk masjid ataupun duduk dalam masjid. Allahumma salli wa sallim. Wa yahrumu bil haidhi, haram bagi orang haid ada 10. As-salatu, salat, tawaf, mashul mashafi, wa hamluhu wal lubsu fil masjid, wa qiraatil Quran bi qasdil Quran. Sebab tadi cuma perbahasan bagi orang haid ni, ustaz ada tengok satu perbahasan mengenai orang haid. Orang haid ni sekiranya dia nak duduk juga dalam masjid, nak dengar kuliah ke, setengah ada satu pandangan ulama mengatakan boleh dia duduk masjid walaupun dia haid, tapi dengan syarat yakin darah tak tubik. Sebab illah yang sebenar ialah illah yang sebenar, betul yang pertama kehormatan masjid tadi, sepuluh orang berjunub. Illah yang sebenar kata para alim ulama, kata masyayikhuna, katanya illah yang sebenar ialah takut darah tu tubik. Ustaz, saya sekala darah tak tubik moga banyak hari ni, tak apa. Kalau dia yakin darah tu tak tubik, maka boleh duduk. Tapi ulama kata duk tanggung lagi tu atas makruh. Atas makruh. Tapi kalau dia tu guru Quran, moga anak murid nak ngaji darah ke, ustazah nak ngaji dalil, tak apa, boleh guna pendapat tu. Tapi dengan syarat yakin darah tak tubik. Ustaz ni kita buat camp semak hufaz di masjid ni. Ada ustaz boleh kata ni ambo ni saya ni tak boleh semayang. Jadi jawapan dia boleh tak boleh semayang di masjid, tapi dengan syarat yakin darah tak ada tubik. Tak apa. Tapi tu was-was lama ke tubik tak boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa saumu puasa wa talaq. Dan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, hari jaga jatuh talak pada orang yang lahir. Allahumma salli Muhammad wal muru'u fil masjid in khafat talwisahu. Allah dan lalu dalam masjid kerana ditakuti darah haid akan mengotori. In khafat talwisahu, ni panggil ilah dia. In khafat, sebab tu ulama tangguh lagi. Tak boleh lalu. Bukan setakat tu lalu, kalau duduk pun kalau dia tu yakin, dia yakin dah tu boleh duduk. Wal istimta'u, dan ke-10 bersedak-sedak suami isteri bima baina surrati wa rukbati, di antara pusat di antara pusat dan lutut isterinya. Walaupun tak itu pun, jadi dalam mazhab kita Syafi'i ini dia ihtiyat, berjaga-jaga, beringat. Istimta' maksudnya bersedap-sedap. Itulah apa-apa mengenai suami isteri, dan tak ada dilarang baina surrah, di antara pusat dan lutut. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rasanya sampai stesen itu. Dan kita target saja tiga muka baca. InsyaAllah dia habis. InsyaAllah. Allahumma salli. Jadi hal lebih-lebih itu kan. Kita mengaji sebenarnya ambil barakah lah. Dia ambil barakat, kita safinatun najah. Hak nak diti itu kena mengaji semula pula. Subhanallah ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah sama 10 5.5. Subhanallah ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.